Lelaki mana nak review earbud comel warna pink macam ni? Ini dia earbud paling comel pernah aku review sepanjang aku jadi content creator. Okay guys, hari ni aku nak unbox satu item special daripada Realfit, iaitu Realfit S2. First impression, kalau lah aku perempuan mesti aku dah melompat dah ni. Packaging dia korang boleh tengok, memang terus bagi vibe cute, tapi dalam masa sama premium dia ada. Sebab aku dah try dia punya earbud, bukan main-main. Dalam kotak korang akan dapat case earbud macam ni. Pilih warna pink, dia ada 3 warna tau. Korang juga akan dapat kabel Type-C, 2-in-1 anti-loss stripe, 3 comel pun dapat. Dapat storage bag lagi, extra ear tip and manual book lah. Sangat lengkap untuk harga dia. Siap ada lanyard magic 3-in-1 lagi untuk korang gantung dekat leher kot hilang. Aku rasa dah boleh agak dah kot earbud ni untuk siapa. Untuk design earbud ni adalah semi in-ear, maksudnya bukan betul-betul sumbat dalam telinga. So aku dah pakai, dia rasa selesa je and dia ringan. Dengan silikon dia yang bentuk macam ni, memang tak rasa sakit lah bila korang pakai lama. Case dia pun kecil je. Kalau nak letak dalam poket ke dalam handbag, tak rasa terbeban sangat. And warna pink dia ni aku tak boleh belah lagi lah. Dengan dia punya stiker dia, memang meriah lah aku tengok. Di sebalik kecomelan Realfit S2 ni, bateri boleh tahan sampai 40 jam dengan case. Dia bagi Bluetooth 6.0, bawah 58 millisecond. Nak main game PUBG, tak ada masalah. Yang best, jadi special mode, which is sleep mode. Bila korang pakai nak tidur, korang akan dapat bunyi ambient tau, which is yang contoh bunyi hujan, bunyi nature, yang buatkan korang rasa macam korang ni duduk dekat alam semula jadi. Untuk sound dia pula support high res audio guys. Aku tak expect dengan harga yang dia bagi ni. Ini yang korang dapat 2-in-1, comel and sedap. So kalau tengok movie, nak main game, nak dengar lagu, memang ketiga-tiga tu padu untuk earbud ni. So guys, earbud ni nampak je comel luaran, tapi dalaman dia ganas. Kalau korang nak beli, boleh tekan link aku sediakan dekat bawah.